je. Relax. Nampak. Angin sendi kurang ni. Sebelumnya memang sakit sangat. Rasa berjalan tu dia punya tu menangkap dekat punggung tu sehingga ke kaki. Rasa macam nak sampai daripada parking ke kemari tu macam tak tahan rasa nak berjalan kan, dengan lutut sakit, dengan lutut ni sakit. Tapi alhamdulillah selepas rawatan ni masya-Allah. Jauh perbezaan dia. Jauh perbezaan dia. Saya boleh duduk bersila. Duduk antara dua sujud saya dah boleh, walaupun masih kadang-kadang tapi taklah sesakit sebelum saya datang tadi. Masya-Allah. Mudah-mudahan ya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan kat saya. InsyaAllah. Daripada 1/10 berapa mak bagi? 1/10, 8/10. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya sebab ada sikit-sikit kita. Ya, ada pilih-pilih. Masya-Allah, berpuluh-puluh saya. Okay, mak, tak apa mak. Moga cepat sihat. Semoga ada rezeki mak kat sini. InsyaAllah.